Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Nur Izzatul Hidayah binti Haji Karim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Tiang, PKG Pedang. Okey, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam Matematik Tingkatan 3 Standard Pembelajaran 3.2.5. Mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran dengan pelbagai kadar, faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza. Okey, di sini kita lihat terdapat dua jenis kaedah pengiraan. Faedah pinjaman terdapat dua jenis kaedah. Okey, kaedah yang pertama ialah faedah antarabaki, yang kedua ialah kaedah kadar sama rata. Okey, so kita lihat contoh yang pertama yang melibatkan faedah sama rata. Okey, hitung ansuran bulanan bagi setiap pinjaman yang berikut. Yang pertama, Rn45,000 dipinjam selama 3 tahun 6 bulan pada kadar faedah 5% setahun. Manakala soalan B, Rm56,000 dipinjam selama 5 tahun 4 bulan pada kadar faedah 4.5% setahun. Okey, jadi kita lihat penyelesaian. Sebelum kita selesaikan, kita lihat maklumat yang diberi. Okey, so kita ingat semula apa yang telah dibelajar sebelum ini. Okey, untuk mencari jumlah bayaran, formulanya adalah A sama dengan P tambah PRT. P untuk prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk tahun. Okey, daripada maklumat yang diberi, kita juga boleh dimudahkan menjadi P dalam kurungan 1 tambah RT tutup kurungan. Okey, seterusnya. Kini kita gantikan. Untuk P, nilai dia adalah Rn45,000 dalam kurungan 1 tambah 5/100 darab 3, 6/12. Okey, seterusnya kita lihat harganya akan mendapat Rm52,875. Okey, untuk ansuran bulanan, kita tahu untuk 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, di situ kita ambil harga jumlah pinjaman Rm52,875 bahagi dengan dalam kurungan 3 darab 12 tutup kurungan tambah 6. Kemudian kita selesaikan, kita akan mendapat nilainya adalah Rm1,258.93. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat soalan B. Okey, formula yang sama kita akan gunakan iaitu A sama dengan P tambah PRT. Okey, P dalam kurungan 1 tambah RT. Kita faktorkan P berada di luar. Okey, di sini kita akan gantikan. Okey, P iaitu Rn56,000, manakala R ialah 4.5%, T 5/4/12. Okey, seterusnya kita akan selesaikan. Akan mendapat Rm69,440. Okey, seterusnya kita akan mengira untuk ansuran bulanan bagi Rm69,440. Jadi kita akan bahagikan dengan tahun iaitu 5 tahun ditukar kepada bulan iaitu 5 darab 12. Kemudian kita tambah lagi 4 bulan. So, murid-murid boleh tekan kalkulator. Okey, so kita akan dapat jawapan akhir iaitu Rm1,085. So kita di sini kita boleh lihat. Pastikan murid-murid tolong ingat tahun untuk T bersih dalam unit tahun, iaitu jika diberi dalam bentuk bulan, kita perlu mentukar dalam unit tahun. Okey. So di sini kita akan lihat. Okey, kita akan jumpa seterusnya pada seri seterusnya. Sekian, terima kasih.